saya Fatin Nur Aina binti Mazlan. Saya merupakan penerima skim anak angkat YPM. Alhamdulillah saya terima 9A dalam keputusan SPM baru-baru ni. Saya ingin berterima kasih kepada pihak YPM kerana telah membagi skim anak angkat YPM kepada saya. Skim anak angkat YPM ni sangat memberikan saya impak kerana mereka membantu saya untuk membeli barang keperluan sekolah saya dan keperluan belajar seperti membeli buku rujukan. Terima kasih kerana menjadi salah satu asbab untuk saya berjaya dan memperolehi 9A dalam peperiksaan SPM. Terima kasih YPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidur awal set alarm pukul 3. Lepas tu saya bangun buat tahajud. Lepas tu saya sambung study sampai pukul 5. Pukul 5 tu lepas tu dah start get ready nak pergi sekolah. Bagi saya skim anak angkat YPM ni sangat membantu saya sebab dia memberi bantuan kewangan dalam pelajaran saya. Dalam kehidupan seharian juga dia membantu. Harapan saya supaya para penyumbang di luar sana lebih memberikan dana kepada pihak YPM untuk membantu pelajar yang senasib macam saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan banyak Tuhan aja yang akan membalasnya. Mati tak tahu lagi. Saya Puan Adib Syara binti Solihin. Saya merupakan guru bahasa Inggeris di SMK Batu Laut dan juga merangkap guru tingkatan untuk Fatin Nur Aina. Sejujurnya, kalau tak ada yang bagi tahu dia tu anak yatim, saya pun tak tahulah. Jadi kalau daripada situ mungkin kita boleh tahu yang dia tidak membiarkan latar belakang dia sebagai anak yatim tu memberi kesan kepada pembelajaran dia dekat sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak YPM atas tajaan kepada Fatin selama ini. Alhamdulillah, ia sangat membantu dari segi tidak memudahkan urusan Fatin sehari-hari dan tidak mengganggu fokus dia pada pembelajaran lah sampai terpaksa membuat kerja part-time atau sebagainya. Jadi, dia boleh fokus penuhnya pada pelajaran di sekolah. Sokongan dan bantuan anda telah mengubah kehidupan Fatin. Saya berharap semoga lebih ramai pihak tampil ke hadapan untuk memberi bantuan yang sama dan mengubah masa depan anak-anak yang layak ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zarina binti Misbah. Selain daripada mengajar, saya juga terlibat dalam membimbing murid dari segi akademik dan juga sasiah mereka. Bagi pandangan saya, skim anak angkat ini sangat membantu dari segi keuangan dan juga motivasi Fatin untuk meneruskan pelajarannya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penaja YPM dan semoga penaja sentiasa memberi peluang dan harapan kepada pelajar-pelajar lain di sekolah SMK Batu Laut ini. Saya mengharapkan agar ada penyumbang ataupun badan-badan NGO yang lain yang sanggup menyumbang dana kepada YPM untuk membantu pelajar-pelajar B40 yang menghadapi masalah dari segi keuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Azam bin Zaini. Fatin merupakan pelajar saya lah. Harapan saya untuk Fatin, apa sahaja dalam bidang yang dia nak ceburi. Tapi saya dengar juga dia nak sambung matrikulasi sains komputer. So sangatlah saya bangga. So harapan saya untuk Fatin, good luck. Jangan berhenti untuk belajar. Okey, sekian, terima kasih.